Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Dalam kesempatan Syawal ini, saya Datuk Haji Azman bin Haji Adnan, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga pendidikan SKPP 11-2 Putrajaya. Mudah-mudahan kehadiran Syawal pada hari ini akan membawa rahmat dan barakah kepada seluruh pendidik dan juga anak-anak didik serta ibu bapa penjaga sekolah ini. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sambutan Hari Raya Aidilfitri diadakan dengan penuh meriah di sekolah kami pada hari ini 17 April 2025 di hari ke-16 Syawal 1446 Hijrah. Puasa sempurna menantikan hari yang mulia. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Sedap. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Nak lagi? Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Mercun dicucuh, anak dihembur, oh ibu tenang banyak. Bertemakan Glam Raya, sambutan ini dihias dengan sangat moden dan menarik, namun masih mengekalkan suasana yang sangat ceria dan bermakna. Sambutan ini bukan sahaja mengeratkan silaturahim antara warga sekolah, malah memberi peluang kepada semua murid untuk lebih memahami dan menghargai budaya serta semangat Hari Raya. Kejap. Jom kita tengok suasana majlis hari ini. Nak yang ni? Yang itu pun boleh. Sukanya. Malam semalam cucu meriam, manalah reti nak duduk diam. Cukup sebulan dah kena rantai, mungkin ada yang geram nak mengilai. Ku toleh kiri, ku toleh kanan, ketupat di bedah jadi sarapan. Ibu di dapur belum berpupur, mulalah nanti kalau menggelubur. Hey, yang memandu jangan laju-laju, kan ditahan abang baju biru. Kono nak salam yang dirindu, sekali tak jumpa bini baru. Tapi tadi bukan kisah aku, raya aku masih macam dulu. Jangan ditanya di mana teman, ni urusan dia yang tentukan. Puas berpuasa sempurna menantikan hari yang mulia. Usahlah resah